Kalau anda baru mula simpan emas dengan Public Gold, penting untuk tahu cara ambil emas fizikal kalau nak keluarkan nanti. Public Gold tidak terima pembelian secara walk-in di cawangan mereka. Untuk selesaian hampir 1 juta pelanggan, cawangan Public Gold hanya sediakan servis untuk ambil emas bersaiz besar. Contohnya emas 50 gram ke atas atau 10 dinar ke atas. Ini sebab emas saiz besar ini tak boleh dihantar melalui pos berinsurans, Gold in Transit atau JIT. Kalau nak ambil emas besar ni, anda kena buat tempahan, bayar dulu dan buat appointment sebelum datang ke branch. Tak boleh datang terus tanpa janji temu. Untuk emas bersaiz kecil, macam 5 dinar atau 20 gram ke bawah, Public Gold akan post terus dari HQ di Penang guna servis Gold in Transit yang berinsurans. Jadi anda boleh dapat emas anda dengan selamat terus ke rumah. Ini sistem yang dibuat supaya urusan lebih teratur, selamat dan pelanggan pun tak perlu bersesak-sesak di branch. Kalau anda nak tahu lebih lanjut tentang cara simpan dan keluarkan emas di Public Gold, saya boleh terangkan. Follow saya untuk tips simpan emas yang praktikal dan mudah. Jangan tunggu, mula simpan emas sekarang. Isi beg biru di bawah dan saya bantu anda sebaiknya.